Asal saya Sumaya Kuiban dan saya Izni Wafa, wartawan Pras TV anda pada hari ini. Selamat datang kami ucapkan ke Majlis Logika Pelantikan Pengawas dan Pemimpin Muda dan aplikasi Kolbi. Majlis pada hari ini diadakan bagi melantik murid-murid terpilih sebagai pengawas pemimpin muda bagi sesi semasa. Majlis ini merupakan satu simbol kepercayaan pihak sekolah kepada murid-murid yang telah menunjukkan tasiah, disiplin serta kepimpinan yang sangat baik. Pelantikan ini juga bertujuan untuk melahirkan barisan pemimpin muda yang bertanggungjawab dan berwibawa. Para pengawas yang dilantik akan memiliki amanah besar dalam membantu pihak sekolah serta menjadi contoh kepada rakan-rakan lain. Tak ada ketua dan penawar kelas, tak ada jawatan kuasa surau dan lain-lain. Kita tak nak kita berbangga memakai baju. Bersama saya sekarang ialah Puan Rozahiran binti Hamzah, Guru Besar SK Paya Rumput. Apa khabar Puan? Khabar baik, Alhamdulillah. Awak apa khabar? Khabar baik. Lama kita tak jumpa bersiaran ya. Selamat tahun baru 2026. Di sini saya ada dua soalan untuk GB. Okay, baik. Soalan pertama, apakah harapan pihak sekolah terhadap pengawas yang dilantik pada hari ini? Yang pertamanya, tanggungjawab ataupun peluang yang diberikan kepada pengawas yang telah dilantik sebenarnya satu amanah di mana kalian perlu menghargai guru-guru yang telah mencalonkan, kerana pemilihan pengawas ni bukan sebarang. Jadi kalian adalah di antara yang terbaik. Jadi saya berharap agar pemimpin kecil ini ataupun pemimpin muda, pengawas sekolah, boleh menjadi contoh kepada pelajar-pelajar yang lain, dan yang paling penting adalah cemerlang dari segi disiplinnya dan juga cemerlang akademiknya, terutamanya dalam bilik darjah, dan menjadi contoh. Soalan kedua, bagaimanakah peranan pengawas dapat membantu membentuk budaya sekolah yang lebih berdisiplin dan harmoni? Okey, yang pertama ni untuk menjadi pemimpin ni kita mesti menjadi contoh dulu. Kita yang melaksanakan disiplin itu dulu. Okey, jika dalam bilik darjah contohnya, kita sebagai pengawas ni kita kena siapkan kerja. Kita tak nak dalam pengawas kita pula yang menjadi salah seorang daripada calon-calon tak siap kerja. Tak naklah. Jadi kita jadi pengawas yang berdisiplin. Maksudnya di sini kerjanya siap. Datang yang paling penting, GB cakap apa? Datang ke sekolah awal. Okey, kita tak nak kita datang lewat tapi kita berbaju kuning ke, berbaju biru ke dan sebagainya. Kitalah menjadi contoh teladan kepada rakan-rakan kita yang lain, hadir ke sekolah dan menjadi pelajar yang cemerlang dari segi disiplin, sasiah dan juga akademiknya. Terima kasih GB kerana sudi meluangkan masa bersama Pras TV. Okey, sama-sama. Bye. Pantunnya berbunyi sebegini. Kalau hendak mencari tempat mandi, yang pertama teluk, yang kedua pantai. Kalau hendak mencari pemimpin negeri, yang pertama elok, yang kedua pandai. Seterusnya, bersama saya ialah Datuk Zali Bima Yasir, NYD PPIBG Sekolah Kebangsaan Paya Rumput pada hari ini. Apa khabar Datuk? Baik, Alhamdulillah. Di sini saya ada dua soalan untuk Datuk. Boleh. Soalan pertama, apakah pandangan Datuk terhadap kepentingan pelantikan pengawas di peringkat sekolah? Pertama sekali, kepentingan dia ialah pengawas ni sebenarnya dia banyak membantu guru-guru. Kadang-kadang guru-guru ni tak ada masa untuk mematikan murid, tapi dengan adanya pelantikan pengawas ni, maka pengawas ni dapat membantu perjalanan sekolah dan mengawasi serta menasihati rakan-rakan yang lain. Dan pengawas ni sebenarnya dia punya tanggungjawab yang amat besar supaya mereka menjadi model, role of model kepada rakan-rakan yang lain. Jadi saya fikir saya ucap tahniahlah kepada
pelantikan pengawas yang baru pada tahun ini agar mereka terus berkhidmat dengan amanah, jujur dan berdedikasi. Okey. Baik, soalan terakhir. Apakah nasihat Datuk kepada para pengawas agar mereka menjadi pemimpin yang berkaliber pada masa hadapan? Okey, nasihat saya ialah yang pertama sekali mereka mesti menjaga akhlak mereka lah. Di samping mereka dari segi fizikal, pakaian, rambut mereka, kemudian jaga tutur kata mereka, kemudian kekalkan menjadi seorang pelajar yang cemerlang, terutama sekali dalam pendidikan. Dan insya-Allah mereka kalau mengamalkannya daripada kecil, orang kata melentur buluh, biar daripada rebung, insya-Allah bila besar nanti mereka akan terus menjadi pemimpin yang baik dan hebat. Okey, terima kasih Datuk kerana sudi meluangkan masa bersama Press TV. Okey, sama. Bye-bye. Untuk menerima hebat dari harga yang satu dari sampai kini bicara Tahniah diucapkan kepada semua pengawas yang telah menerima watikan pelantikan. Semoga amanah yang diberikan dilaksanakan dengan penuh dedikasi dan tanggungjawab. Akhir kata, semoga barisan pengawas ini dapat menjadi contoh terbaik serta kebanggaan kepada sekolah. Jumpa di episod yang akan datang. Bye!